Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Mata Fair pada kali ini Andalusia berasa amat bertuah kerana dapat berkecimpung dari sudut mencari dana bagi tujuan membantu para jemaah umrah yang teringin nak pergi, dan kadang-kadang mereka ini mempunyai keupayaan yang terbatas. Apatah lagi kita tahulah bila ada urusan nak pergi umrah, ramai daripada muslimat ni dia akan bawa keluarga dia pergi. Jadi kalau semua pakai nak pergi, tentulah tidak kecukupan wang. Tapi sekarang ni zaman moden, kalau kita tengok di dalam bahagian apa yang kita panggil, kalau sekiranya kita sudah cukup istitaah untuk pergi, satu daripada syarat istitaah tu ada wang. Ada wang, memalakat zadan warilatan. Siapa mempunyai wang dan kenderaan pergi balik. Jadi kalau kita tengok, kalau nak macam itu, tentulah mak dan ayah hanya akan pergi dia dua orang saja, sebab dia saja yang mampu cari duit. Anak-anak tak bawa, tapi anak-anak pun nak dibimbing untuk menjadi orang muslim yang baik. Mereka pun minta nak pergi juga bersama dengan ayah. Apatah lagi kalau ayah tu berumur, boleh mereka memberi perhatian kesihatan. Jadi menyeronokkan pergi berkumpulan. Bagaimana cara nak cari duit? Jadi sekarang ni tawaran sangat murah. Kita tengok daripada RHB Bank yang akan berkolaborasi dengan Andalusia untuk mengajak semua orang register atau berdaftar memilih pemergian dengan Andalusia mengikut tarikh yang mereka suka. Tentang duit kita serahkan kepada RHB. Biarlah RHB berikan penerangan bagaimana cara nak tackle jemaah ini supaya dia dapat pergi, duit tu ada, jaminan ada, tidak terbeban. Silakan. Tuan Ishak bin Osman selaku ketua kepada RHB yang datang melalui program ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Datuk kerana sudi menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding untuk hari ini. Untuk bermula pada mata kali ini, tawaran special kami kepada jemaah Andalusia adalah easy payment plan, di mana selalunya orang pakai kredit card, dia terpaksa bayar 1.5%. That's normal, betul? Tapi untuk kali ini, untuk jemaah Andalusia, kita bagi 18 bulan 0%. Ataupun tak ada charge lah, tak ada tanpa kadar kewangan, tanpa kadar faedah selama 18 bulan. Jadi itu akan mempercepatkan mereka pergi. Sebab macam tadi mungkin saya silap, tapi pemahaman kami berkenaan dengan istitaah tadi adalah dia ada mampu bayar, tapi bukan sekarang. Dia ada kemampuan untuk membayar. Jadi program ini adalah khas kepada pemegang kad kredit RHB Islamic, yang mana semua mereka ini boleh enjoy this facility starting from today, because kita punya MOU selama 2 tahun. Jadi for the next 24 months they can enjoy these benefits. That's nombor satu. Itu untuk bayar package nak pergi ke sana. Satu lagi yang kita ada adalah multi currency account dan juga multi currency card. Sekarang ni, untuk duit perbelanjaan, tak semua orang ada sekarang. Jadi dia ada yang jenis beli sedikit. Apakah bahayanya kalau kita bawa cash? Satu, hilang. Nombor dua, yang paling sukar sekali adalah bila kita balik, duit balance tu nak buat macam mana? Betul? Sebab tu kitanya killer produk untuk Mata Fair kali ini adalah multi currency account, di mana semua pemegang kad account tersebut diberi kad debit. Dan kad debit ini, satu kad dalam tu ada 34 currency. Dan untuk katakan pergi umrah, kalau jemaah umrah saja pergi dan balik, okeylah, senanglah sebab dia ada SAR saja kan. Tetapi katakanlah jemaah tu dia buat DIY umrah, dia pergi ke Dubai, jadi takkan nak tukar duit Dubai lagi. So semua tu kad dalam satu kad, dan sekarang ni cashless di mana-mana. Jadi kad tersebut kita boleh gunakan di di semua overseas, dan dia satu kad di mana dia boleh menjadi debit card di Malaysia dan juga debit card bila masa dia travel.
So sekarang ni kita ada 2 kaunter di RHB di Mata ni. Grab the opportunity because banyak sangat program-program yang kita bagi keistimewaan kepada pembuka akaun baru dan juga pemegang kad sedia ada.